Korang cuba tengok peta ni betul-betul. Ramai orang ingat dunia zaman dulu ni sunyi, mundur, lepas tu tak banyak kerajaan besar. Tapi bila kita teliti peta ni, terus nampak yang dunia pada tahun 1200 sebenarnya dah penuh dengan empayar hebat yang masing-masing berebut kuasa wilayah dengan kekayaan. Masa tu bukan setakat perang je, malah perdagangan, penyebaran ilmu dengan pertukaran budaya pun berkembang rancak. Setiap warna atas peta ni sebenarnya mewakili sebuah empayar atau kerajaan yang pernah jadi kuasa besar zaman tu. Kalau kita tengok bahagian timur Eropah, korang akan nampak empayar Byzantine. Empayar ni kesinambungan empayar Rom Timur yang masih bertahan walaupun empayar Rom Barat dah lama runtuh. Ibu kota dia, Constantinople, antara bandar paling kaya dengan paling penting kat dunia masa tu. Pedagang dari Asia, Timur Tengah dengan Eropah keluar masuk setiap hari sebab bandar ni penghubung utama antara timur dengan barat. Naik pula ke utara, kita boleh nampak England dengan wilayah jajahannya. Walaupun tak sebesar empayar lain, England masa tu makin kukuh dengan berpengaruh. Lepas penaklukan Norman, mereka mula kuasai beberapa kawasan kat Perancis, perlahan-lahan bina asas yang akhirnya jadikan England salah satu kuasa besar dunia pada abad berikutnya. Kalau tengok dekat Itali pula, ada kuasa unik iaitu Republik Venice. Kawasan dia memang kecil kalau nak banding dengan empayar lain, tapi jangan pandang rendah. Venice ni kuasai perdagangan laut, armada kapal dagang dia orang memang kuat. Hampir semua barang berharga dari timur macam rempah, sutera dengan macam hasil dagangan akan lalu Venice dulu sebelum dijual ke seluruh Eropah. Pendek kata, siapa yang kuasai perdagangan masa tu memang boleh kumpul kekayaan yang luar biasa. Kat tengah-tengah Eropah pula terbentang Empayar Rom Suci. Nama dia memang ada perkataan Rom, tapi pusat pemerintahan dia sebenarnya kat kawasan Jerman dengan wilayah sekitarnya. Empayar ni terdiri daripada banyak kerajaan kecil yang bersatu bawah seorang maharaja. Walaupun nampak besar atas peta, kuasa maharaja tak sentiasa kuat sebab setiap pemerintah tempatan masih ada pengaruh besar kat wilayah masing-masing. Sekarang kita beralih ke semenanjung Iberia, yang hari ini kita kenal sebagai Spanyol dengan Portugal. Kawasan ni antara tempat paling menarik sebab masa tahun 1200, orang Islam dengan kerajaan Kristian tengah bersaing hebat nak kuasai semenanjung tu. Empayar Almoravid yang datang dari Afrika Utara pernah kuasai sebahagian besar Andalusia dan jadikan bandar macam Cordova sebagai pusat ilmu dunia. Masa tu ramai ilmuwan datang belajar matematik, perubatan, astronomi dengan falsafah kat sana. Dalam masa yang sama, kerajaan Kristian macam Kastil, Leon dengan Aragon makin kuat jalankan kempen nak rampas balik wilayah daripada pemerintahan Islam. Sebab tu sempadan kawasan ni selalu berubah-ubah ikut siapa yang menang perang. Kalau kita turun ke Afrika Utara pula, kawasan ni bawah pemerintahan kerajaan Islam yang kuasai laluan perdagangan merentasi Gurun Sahara. Walaupun gurun tu nampak luas dengan kosong, hakikatnya tu laluan perdagangan paling sibuk. Ratusan kafilah unta bawa emas, garam, kain, gading dengan macam-macam barang berharga lintas padang pasir. Dari sinilah kerajaan-kerajaan Afrika Barat macam Ghana, Mali dengan Songhai bina kekayaan sampai jadi antara kerajaan terkaya dunia zaman tu. Kat sebelah timur pula, peta ni tunjuk luasnya pengaruh Empayar Seljuk. Walaupun masa tahun 1200 empayar ni dah mula berpecah jadi kerajaan kecil, pengaruh diorang masih besar sangat dalam dunia Islam. Mereka kuasai laluan perdagangan penting ke Asia Barat dan main peranan besar dalam politik dengan perkembangan tamadun Islam sebelum muncul kuasa baharu. Peta ni juga tunjuk kawasan yang pernah bawah pemerintahan Raja Canute. Walaupun pemerintahan dia jauh lagi awal dari tahun 1200, kawasan tu tetap ditunjuk sebagai rujukan sejarah nak gambarkan betapa luasnya pengaruh pemerintah yang berjaya satukan England, Denmark dengan Norway bawah satu pemerintahan. Bila kita tengok keseluruhan peta ni, jelaslah dunia tahun 1200 bukan dunia yang mundur macam yang kita selalu bayangkan. Dunia masa tu sebenarnya penuh dengan empayar besar yang bersaing dalam perang, perdagangan, penyebaran agama, perkembangan ilmu dengan pembinaan tamadun. Dari Eropah sampai ke Afrika dengan Asia Barat, setiap kawasan ada kerajaan hebat dengan kekuatan masing-masing. Peta ni ajak kita yang dunia dah saling berhubung sejak beratus tahun dulu. Apa yang kita tengok hari ni, sama ada sempadan negara, budaya, bahasa atau tamadun, semua tu hasil daripada kebangkitan dengan kejatuhan empayar besar yang pernah kuasai dunia. Bila dah faham peta ni, barulah kita sedar betapa menariknya sejarah dengan betapa besarnya pengaruh empayar lama terhadap dunia moden yang kita hidup hari ni.